Wap dia ni aku suka Ini kau letak je, dia terus. Kau nampak tak? Tadi kan berkedut ni kan, kau tengok Dengan sekali sahaja terus dah hilang kedut-kedut tu. Lagi satu, air ni takkan terbakar. Yang ni aku letak je kat sini. Aku letak je Yang ini aku hidupkan sampai maksimum. Maksimum aku akan tunjukkan sampai maksimum. Yang ni maksimum ni, kau tengok ni maksimum ni ayam biasa harga lebih kurang. Tapi yang ini tak akan terbakar. Yang ini akan terbakar kalau kau tinggalkan. Lagi-lagi ayam ni memang mudah terbakar. Berapa banyak ayam korang dah bakar tudung korang? Banyak kan? Banyak kan? Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Ayam ni kau biarlah. Kau bual-bual ke? Ya, Tima. Ya, aku tengah ayam baju. Tak apa, ketinggalkan. Tak apa, ayam aku memang tak terbakar. Ayam kau terbakar tu lah aku dah kata dah. Guna ayam yang tak terbakar kau tak nak. Modal lebih sikit je. Alah, lebih-lebih ke? Alah, sikit je lebih dia. Baik kau beli ayam ni. Betul aku cakap dengan kau. Ini kalau pakai yang maksimum ni memang cepat. Cepat. Dia cepat panas. Cepat panas, cepat terbakar. Lepas tu ayam kita ranap. Sebab bawah dia akan terbakar. Lepas tu tak boleh guna dah. Dah kena guna sabun badan makeover. Nak kena bersihkan pula. Untuk ayam yang ini, dia automatik. Dia pandai tau. Dia bijak sana, bijak sini. Sebab dia tahu engkau punya baju tu material apa. Cotton ke, silk ke, sutera ke, mahal ke, murah ke. Dia tahu level panas yang patut dia gunakan. Kau tak payah setting apa-apa. Dia terus je. Kau terus je. Meluncur je ayam. Meluncur je. Meluncur je. Kau tengok. Dia dah start bau hangus tau. Kau tengok. Dia dah menaik. Dia dah menaik. Kau nampak? Engkau nampak? Kau nampak? Kau tengok ayamnya ni. Steady. Aku dah kata dah. Kau modal lebih sikit. Sikit je lebih dia, tak banyak pun. Kau dah tak payah pakai iron yang senang koyakkan baju ni. Tak senang terbakarkan baju. Yang ini kau letak lagi tadi letak kan sama je. Waktu dia sama letak dia. Tapi yang ni terbakar, yang ni tak terbakar. Sebab dia memang on the spot. Kalau kau tak guna, dia akan mati sendiri. Bijak tak bijak. So guna je air. Dak peri ni memang bagus. Murah pun murah. Berbaloi pun berbaloi. Jimat weh. Memang jimat poket korang. Selamat. Tak payah beli tudung baru. Hanya menggunakan satu iron je. Semua masalah selesai. Selamat duit laki korang. Tak dapat lu kau ganti tudung baru.